Laqad kana fi Yusuf wa akhwatihi ayatul lisailin. Sungguh ada pada cerita Yusuf dan saudara-saudara Yusuf 11 orang. Sekali Yusuf 12 orang. Anak banyak Yaqub. Sungguh adalah ayatun. Ising kana akhwi khabakan qadam. Adalah pada cerita Nabi Yusuf. Ambil mula daripada Yusuf mimpi. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Cerita ambil mula budak Yusuf tu umur 7 tahun. Dia mimpi dah. Mimpi pelak-pelak dah. Siapa kepada jadi raja dia. Dan jadi rasul dia. Kita daripada surah Yusuf dah lah. Daripada awal surah, akhir surah, cerita Nabi Yusuf semua. Satu surah tu adalah Quran. Yang ceritanya seorang Nabi daripada budak sampai tua, sampai mati. Surah Yusuf. Surah lain tu, surah Ibrahim, Dapur, cerita Ibrahim, cerita lain. Surah Yusuf ni dia campur dengan kisah Nabi lain tak. Bolak-bolak cerita Nabi Yusuf saja dari awal hingga akhir. Tapi lah pada cerita Yusuf ada ayat. Ayat ni tak alamat. Ayat-ayat ni dia dikatakan alamat. Ayat jadi ibaran, jadi pengajaran. Jadi teladan. Faham tak pengajaran? Teladan. Jadi contoh. Contoh bagi orang yang menanya Nuh kata hak Yahudi. Sebagai teladan bagi hak Yahudi. Nuh kata ayat alamat dan tanda-tanda dan dalil-dalil yang menunjuk di atas kuasa Allah Ta'ala. Dan hikmat Allah pada tiap-tiap satu bagi mereka yang menanya daripada cerita bagi puak Yusuf dan saudara dia, Masaidin. Orang menanya bagi kisah dia. Dia kata, ayat dikatakan cerita dia itu sebagai alamat yang menunjuk di atas jadi Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang menanya ia dari Yahudi. Daripada kisah Yusuf. Lepas tu Nabi boleh menjawab dengan Quran. Itulah dalil alamat kata Nabi kita Muhammad jadi Nabi sungguh. Nabi berkhabar kepada Yahud dengan sahih. Dengan khabar yang sahih. Kita Nabi Yusuf. Dengan tidak ada dengar daripada salah seorang. Dan tidak ada Nabi kita baca akan surah. Bahkan wahai Allah Ta'ala. Dalil bahasanya Nabi kita ni Rasulullah sungguh. Habis. Ruwina an Nabi radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah man akramun nas. Qal atqahum lillah. Itulah orang yang lebih mulia manusianya. Orang lebih takut bagi Tuhan. Kecil manusia Allah Ta'ala. Sukanya, kasihnya kepada ibadah. Itulah orang yang mulianya bagi manusia. Qalu laisa an hadza nas'aluka hadis pada. Mukarrar lah mata hadis tapi sanadnya lain. Tidaklah daripada ini jawab kata melia nisbah bukan an hadza an syaraf bil amali soleh ada. Bukan kami tanya daripada melia nisbah kepada amalan soleh tak. Qala Nabi faqlu akramun nas maka semelia-melia manusia yang sahabat keturunan ialah Nabi Yusuf Nabiullah ibnu Nabiullah anak Nabi Yaqub ibnu Nabiullah Yaqub anak Nabi Ishaq ibnu Khillah anak bagi Nabi Khalid Nabi Ibrahim. Qalu laisa an hadza nataluka. Bukanlah kami menanya daripada ini daripada kalam syarab tu dengan sahabat keturunan. Keturunan dari Rasulullah saja. Maka melialah dia sahabat keturunan je Nabi saja. Bukan hak tu kami tanya. Qal fa'an ma'adin Arab tas'alunani. Kamu tanyakan aku daripada
asal Arab kah? Mana yang mulia? Qal, Nabi jawab, an-nasu ma'adin. Manusia tu dia asal semua. An-nas ma'adin. Semua manusia dia ada asal. Ma'adin. Nah, seperti ma'adin, seperti kalian lah. An-nas ma'adinu. Ma'adin ni dikatakan bekah-bekah bagi permata. Nas, manusia ni supolah bekah-bekah bagi permata. Kalian tepat bagi permata. Kerana di manusia itulah bekah-bekah bagi meliu. Di Malaysia tu bekas-bekas beliau. Dia tasbih. Malaysia dia serupa dengan ma'adin kalian. Dikatakan tepat bagi permata. Kalian tepat permata. Kerana rasanya manusia itulah tepat beliau. Tepat beliau duduk di Malaysia. Yang itulah hiyaruhum fil jahilah. Hiyaruhum fil Islam idza faqihu. Mereka yang ada beliau pada masa jahiliyah. Jadi ketua, jadi ketua keturunan yang beliau. Dan sahabat dia perangai yang berjuruh masa dulu Islam. So masalah masyhur fil Islam. Jadi pula ia tu melia pada Islam. Bila masuk Islam dia melia pula. Abaknya perangai elok. Lah masalah. Tapi kalau lah dia dapat faham agama, mengaji agama, lama-lama puluh tahun mengaji. Lepas tu lebih tinggi pekat daripada orang melia tapi jahil. Melia yang aling lebih tinggi pekatnya daripada orang melia jahil. Jahil pekat rendah. Orang alim ni pekat tinggi di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia. Kerana mereka yang manusia kasih tu, orang tu Allah kasih juga. Maka nama mahbuban linnas wa mahbubul lillah. Siapa dia mereka yang dikasihi di sisi manusia, pakat kasih dia sebab tu uru. Nah, sebab tu uru tu lah. Dia tu dia masa dia tu hadiah mata. Hadiah apa? Hadiah ilmu dia kepada anak murid dia. Beri ilmu dia kepada kapung. Di kapung ada penyakit tu penyakit ni. Hari tu berubat sama tu uru. Tu berubat weh. Hanya jadi dikasihi di sisi manusia. Maka orang tu dikasihi di Allah Ta'ala. Maka mahbubal linnas wa mahbubul lillah. Habis tu dia melialah di sisi Allah Ta'ala, di sisi manusia. Daripada orang yang melia tapi ia jahil. Nabi Allah firman, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Usaha sikit ia mengaji. 20 tahun saja ya. Sebentar 20 tahun. Bapak ingat Allah kita mengaji.
Bapa mengaji daripada umur 13, 14. Sampai umur 33, 34 lebih kurang. 20 tahun ni masa sebentar saja. Balik Mekah ni pun dekat dengan 30 tahun dah mengajar. Masa sebentar sangat. Masa mengaji 20 tahun, 20 tahun lebih, 20 tahun lah. Masa sebentar sangat ya. Allah. Ni klik Mekah dia mengajar pula dekat dengan 30 tahun. Allah, sebentar. Jangan duk bilang kata Allah amat. Nak bilang kata oh lama lah 20 tahun. Nak sudah mengaji. Ni ada bilang lama lah. Sebentar sangat ya. Masa duduk pondok rasa sebab kita mimpi duduk pondok. Hidup pondok ni menurut mahak ni 7 tahun dah. Kelas mula sampai kelas 7 supaya mimpi. Sebentar sangat habis. Khiyaruhum fil jahiliyah. Ialah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Faqihu bila jadi mengaji hingga dapat faham hukum-hukum Islam. Mengaji dapat faham kena mengaji tafakuh. Mengaji tanpa tawajuh. Baru dapat faham. Kalau mengaji tidur tu tak tawajuh dok lah. Kalau tidur dia tak tawajuh dok. Tak faham apa jadi duk mengigar, tak tahu gimana. Balik ke rumah yo. Tak tawajuh duduk, payah sikit. Payah sikit. Habis ruina. Abu radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dulu. Hadis apa tu? Hadis bagi Abi Usama. Hadis ni Abdah. Hadis Abi Usama. Sama-sama mengaji dengan Ubaidillah. Ruina. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda ia bagi Aisyah isterinya Turi Aba Yusalli bin Nas. Masa tu Rasulullahnya sakit. Sakit teruklah, sakit beratlah dekat mati dah. Rasulullahnya balik berwah haji pada bulan Rabiul Awal, sakitnya dalam masa 13 hari. Itulah apa? Betulnya hari Senin dah, hari Senin. Tiba-tiba masa sakit teruklah Nabi suruh Aisyah, murid suruh Aisyah akan Abu Bakar tu. Boleh Abu Bakar semayang jadi imam bin Nas. Nabi jadi Nabi tak buat lah. Tak berjalan dah. Kamu lah suruh Abu Bakar pok kamu boleh semayang jadi imam manusia. Qalat inna rajul asifun dia tahu. Aisyah kata, Abu Bakar ni laki-laki yang banyak duka citanya. Mata yukum maka maraqqa fa'adat. Bila diri ia pada tempat akau di mihrab tempat imam tu, jadi nipih hati dia. Dia menangis. Lakon hasil lah oleh nipih hati dia. Hati yang nipih. Segera menangis dan duka cita. Rokok ni mana hasil baginya. Itulah lemuk hati dia. Segera menangis. Bila menangis, tak ada cerita imam lah. Tiba-tiba fa'adah. Maka kembali Nabi akan kalam. Mulia Abu Yusalli bin Nas. Fa'adat. Maka kembali pula Aisyah. Jawab ya innahu rajul asib. Abu Bakar ni laki-laki yang lemuk hati dia. Segera menangis dan duka cita bila baca Quran. Tiba-tiba qala Syu'bah wa qala fi Sa'd Abi Rabi'ah. Berkata Syu'bah,
Maka sabda Nabi pada kali 3 atau kali ke-4. Dia ulang sampai 3-4 kali. Awi Rabi'ah syak min rawi. Din nakunna sawah Yusuf itu. Mulut Abah Bakri. Kamu, hei perempuan. Dikatakan seperti perempuan. Kawan-kawan Yusuf. Kawan-kawan Yusuf lah. Kamu tu semua dengar perempuan kawan Yusuf dia tu. Ya itulah. Kamu ni supalah. Sibir balik. Supa dengan perempuan-perempuan. Ahli Madinahnya 40 orang. Yang hadirlah ia. Sama Yusuf. Nak tahu perangai Yusuf. Nak tahu tubuh Yusuf. Jangan terjanguk. Supa dengar. Saud perempuan-perempuan. Kawan-kawan Yusuf 40 orang. Yang Siti Zulaikha bawa mari. Supaya tengoklah tubuh Yusuf janguk. Supaya tu dah. Itulah. Supaya pada pihak mulut itu tak serupa dengan hati. Mulut tak serupa dengan hati. Mulut dia tak serupa dengan hati. Kotaannya menyalahi hati dia. Kerana Aisyah tu dia takut orang tuduh kepada Pok Ya Abu Bakar. Takut tuduh kata sahabat seorang mati sahabatmu dia tu imam. Tujuan kau lain. Dia tak sewi, tidak mau Abu Bakar Pok Ya jadi imam tu. Terhelah gini. Mulut gini tapi hati ikut lain. Mulut kata gini, hati tujuannya lain. Dia tak sewi Abu Bakar Pok Ya itu imam. Kerana bila Rasulullah mati takut kapung sahabat tu. Dan sahabat Abu Bakar itu imam lah Rasulullah mati. Sudahlah. Orang pakak benci Abu Bakar. Dia takut orang pakak benci Abu Bakar. Sebab Abu Bakar tu imam lah Rasulullah mati tu. Tengok cidik. Mulutnya tak serupa hati dia. Serupalah dengan perempuan yang 40 orang yang Siti Zulaikha bawa mari tengok. Tengok Yusuf tu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qattana aydiyahunna kunna asyadillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Nampak Yusuf, kejut. Janguk. Janguk Yusuf tu. Hanganya sama-sama pegang pisah dengan buah kayu tu. Dan dia hijih. Potong tangan sendiri darah tak khabar. Sedak tengok Nabi Yusuf. Tak khabar sakit tangan. Darah tak khabar lah sakit. Jangok sungguh. Ralik. Tengok Yusuf tu. Tengok jadi pisah tu. Faqatna aydihunna kunna hasya lillahi ma hadza bashara. Jadi duk hirih, duk potong tangan sendiri. Darah tak khabar, tak buat tak pasal sakit. Duk sedak tengok Yusuf. Dia tahu ini bukan manusia, malaikat ya ni. Ada semua ketika dia tu mulut dia kata tapi menyalahi dengan hati dia. Aisyah dan perempuan sama. Sama lah. Nabi kata mulut Abah Qurin ni suruh pula. Akhir-akhir Abu Bakar jadi Tok Imam. Ruina Nabi
Abi Musa Asy'ari. Pak bagi Abu Burdah. Nama Abdullah bin Qais. Abu Burdah anak dia. Abu Asy'ari ini daripada kabilah Asy'ariyin daripada Yaman. Ya tu Abu Hasan Asy'ari sebagai cucu cicit dia. Kata dia Abu Musa Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Mari Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu daripada wafat Rasul sakit. Maka Nabi muru Abu Salih bin Nas. Anak semayang Abu Bakar Imam bin Nas Bakar Abu Bakrin rajul kaza. Abu Bakarnya lelaki gini. Ya kuatnya duk cerita. Hati yang lemuk segeranya menangis kalau dia baca Quran kak boleh baca di diri pada kau mihrab tu. Fakar ambil tahu. Nabi ulang kalamnya mislah kalam awal. Mulu Aba Bakrin fan Yusabina. Qalat maka katanya mislah kalam awal. Ya berkata ina Aba akan gini rajulun asifun. Maka Nabi kata lah mulu Aba Bakrin fa inna kunna sawahibu Yusufa. Akhir-akhirnya jadi imam Abu Bakar tu fi hayati pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang kuat rak di atas Syiah. Pada masanya Abu Bakar ni rapah khalifah daripada Sayyidina Ali. Demikianlah Umar. Syiah kata Abu Bakar Umar ni kafir keduanya. Dia tidak ziarah lah akan Abu Bakar Umar di Madinah tu. Buat Syiah ni. Kerana duduh kata Abu Bakar Umar ni rapah khalifah daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Nabi kita pesan sama dia tu, Nabi suruh dia wasiat sama dia jadi khalifah. Nabi tapi bila Nabi mati, sahabat tidak meluluhkan wasiat Rasulullah. Dia bahang. Padahal Sayyidina Ali sendiri dah ada Bukhari kata, Sayyidina Ali tak mengaku kali. Dia kata Nabi ada wasiat sama Sayyidina Ali jadi khalifah tu dari suratnya 70 hasta. Dia bahang Syiah ni bahang kuat. Rekoh hadis kuat. Padahal hadis Bukhari tu Sayyidina Ali tak mengaku ni. Nabi wasiat bukan wasiat khalifah. Letak khalifah raja lepas Rasulullah wafat dah. Wasiat hadiah. Umur diat. Wasiat zakat. Umur uta yang kena bayar diat. Tu saja. Sebab itulah Bukhari. Syiah tu dia tak terima hadis Bukhari Muslim. Kerana hadis Bukhari ni jadi hadis yang rak di atas akidah puak dia. Hadis Bukhari Muslim ni. Dia nak kepada hadis riwayat oleh Ahlul Bait. Aisyah Fatimah riwayat, Hasan Husain riwayat, apa tu saja. Riwayat Ahlul Bait dia tak terima. Tu dia. Riwayat Aisyah kalau lebih lagi. Dia marah Aisyah ya dah. Dia marah Aisyah marah lagi. Dia marah padahal Aisyah adalah ahabun Nabi kata sendiri, kata ahabun Israel Rasulullah. Mereka yang Rasulullah kasih kali, ya benci kali. Mana kata umat Muhammad? Patutnya jadi umat Nabi Ali lah. Dia kata salah, Jibril salah pula dah. Tengok dia. Dia kasar dia tu. Jibril salah. Kalau dia salah, Allah salah lah. Dia silap letaknya Muhammad Rasulullah. Mula kata nak letak Sayyidina Ali Rasulullah. Dia silap letaknya Muhammad. Jibril salah, silap kata. Bukan Jibril salah, Allah silap, Allah salah. Kasar lah. Penampakan dia kasar sungguh. Penampakan dia tuduh kasar. Zahir-zahir kata salah. Zahir-zahir kata silap salah.
Padahal Sayyidina Ali sendiri pun tak mengaku kali dengan akidah Puak Syiah tu. Ada riwayat Syekhuna Abu Sayyid Surat kata, ada hadis kata, ya Ali, selagi sesak dari kamu 2 puak. Satu Puak Syiah ni lah yang duk ta'asub sama Sayyidina Ali, kuatnya sokong Sayyidina Ali. Puak yang kedua Puak Khawarij. Puak yang keluar daripada ta'ayuh, ada sepuaknya ada sokong kuat sangat. Tak nampak kata lebih dari, tak nampak kata ada orang lain lebih Sayyidina Ali. Ali seorang lebih. Dia pegang kuat, ta'asub kuat. Yang keduanya buat sesat kedua buat Khawarij. Yang keluar tak Sayyidina Ali kau tu pula dah. 2 puak ni sesat dan buat kau. Tu. Dari Abu Bakar jadi mustahak, jadi khalifah ni, Rasulullah suruh dia jadi imam. Kalau dia imam, ada dia duduk di hadapan manusia, patutlah dia pun jadi khalifah, ada di hadapan manusia. Patutlah dia tu jadi khalifah, raja yang ganti Rasulullah pada menjaga umat. Nabi isyarat dah tu. Nabi suruh dah berkali sama Aisyah. Maka hasil Aisyah, rajul raqiqun. Jadi Aba Bakrin, Aisyah kata, laki-laki raqiq ni yang nipih hati dia, lemuk hati dia. Segeranya nangis bila baca Quran. Betul dengan ayat wa'id, ayat yang janji seksa kan, menangislah dia. Abi Ruwina an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu Allahumma aji ayah bin Abi Abi'ah. Ya Allah, melepas ulimu akan ayat yang masuk Islam di Mekah lepas daripada menyakiti orang kafir. Walau anji salamah bin Hisham, ya Allah melepas pada menyakiti orang kafir. Law ajil Walid bin Walid yang masuk Islam di Mekah lepas pada menyakiti orang kafir. Allahumma ajil mutanafil mu'minin. Ni umum. Ya Allah, melepaskan akan orang dari mukminin susah-susah. Kanuk atau perempuan-perempuan orang tua-tua. Daripada orang beriman di Mekah bila lepas daripada menyakiti orang kafir. Allah masyud wa ta'ala mutat. Ya Allah, makuat bahala engkau di atas kabilah mudat yang kafir tu. Ya Allah, Allah masyud. Ya Allah, maksud Allah makuatlah dinya akau di atas kabilah mudat yang kafir, kabilah kafir. Nabi minta mereka itu, minta Allah Ta'ala turun bala atas mereka itu. Ya Allah makuat jinyok turun bala di atas mudat mati habis. Allahumma ja'alna kasinin sid Yusufah. Ya Allah menjadi oleh akan dia, akan sinin bagi buat mudat. Ialah sinin tahun kemarau. Seperti tahun kemarau bagi Yusuf 7 tahun. Maka putuslah barang makanan. Susahlah masa tu. Hari makan di mana kalau tidak air, kering 7 tahun. Makanan ni asbabnya iaitulah daripada tumbuh-tumbuhan. Padi, gandum daripada tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba bila tak ada air, tidak menumbuhlah oleh padi dan gandum. Maka kering, tak ada barang makanan, butuh, maka jadi susahlah. Kalau ada pun barang sikit maka mahal lah. Duit tak ada, sudahlah. Barang mahal, kalau makan daun kayu lah. Susahlah masa tu. Telaga pun kering, bila tidak ada hujan. Wis susah, menjadilah tahun-tahun. Bagi mudat. Sini ialah tahun kemarau. Serupa dengan tahun kemarau Nabi Yusuf masa dia tahun. Winat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamul lutan. Hadis lepas dah. Mudah-mudahan Allah Taala pun dosa. Allah Taala sebelah sama dia lakukan ya'wi ila run syadid mendiami la ya kepada butuh yang kuat Allah Taala. Atau kepada keluarga dia. Walau labis fisin ni labis Yusuf tu
mak tahu dai ajab tu datang akan oleh orang panggil keluar pada penjara. Aku nak berkenan dia, aku nak segera keluarlah daripada penjara tu. Ni tawadak dia. Aku tidaknya sabar duduk supaya Yusuf duduk lah. Yusuf sabar duduk. Duduk dalam penjara 2 tahun tu. Orang panggil keluar, yo sabar. Tak bergaduh nak keluar lagi. Aku duduk lah. Aku berkenan akan dai. Segera keluar dari penjara dah. Kan bila datang orang panggil keluar. Ada hempah dah. Ruina. An Masruq qala. Masuk tabi'in. Antu Ummul Luman bahaya Aisyah. Aku tanya Ummul Luman. Kata dia ibu Aisyah. Lama makilah. Isteri Bakar. Kalau dituduh zina pada Aisyah akan barang ifki tuduh zina itu kata ketuanya munafik yang tuduh zina Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kalau berkata ia Luman baina anna Aisyah jalisatan di ada aku Aisyah anak ia duduk keduanya. Kita warajat ala amratun min awsab wa takun fadallah bi fulan wa fa'ala qalat fakutu lima qala innahu nama zikral hadisi. Qala Aisyah ay hadis. Masa tu Rasulullah Aisyah tak tahu lagi. Buat munafikin dan buat sahabat. Tengah sahabat tu duk cicur dia, duk jela dia, duk tuduh dia kata zina. Itu walajat alai walad masuk di atas kami seorang perempuan pada Ansar. Tiba-tiba masuk di atas kami di atas Ummul Luman dan Aisyah tu oleh seorang perempuan Ansar. Wahia takun padahal berapa kata dia. Fa'alallah bi fulan wa fa'ala. Telah buatlah oleh Allah dengan sianu yang tuduh zina Aisyah tu. Bi fulan sianu munafik sianu yang tuduh Aisyah dengan zina tu. Wa fa'ala dan buat Allah Taala dengan sianu lain pula. Anak lagi fulan ya Mistah. Mistah lah. Yang tuduh zina Aisyah dengan Safwan. Orang Mistah, nama seorang laki-laki nama Mistah bin Usasah bin Ubad bin Muttalib. Qalat faqutu lima. Fa'alallah nanti tu Allah Taala buatlah dengan dia. Buat ialah diseksa tahayalah kalau duduk Aisyah dan zina ni nantilah. Nantilah. Allah Taala buat, Allah Taala menyeksa lah tak fulan wa fa'ala, Allah Taala menyeksa lah. Dia takkid. Fa'ala Tuhan buat, Tuhan menyeksa lah. Kalau berkata ia Aisyah wa kuntu lima apa sebab Tuhan buat menyeksa dia sebab apa? Kalau berkata ia seorang perempuan Ansar. Innahu nama zikr hadis. Sungguhnya sianu fulan Mistah nama ma'akak lah ia akan sebutan. Ia ada akak. Dia memasyhur akan sebutan cerita orang duduk zina Aisyah dengan Safwan, orang duduk zina Aisyah dengan Safwan tu. Ia lah nak akak berita. Hadis ni mana khabar tu lah. Khabaran orang duduk zina dengan khabar orang duduk Aisyah sekadar zina tu lah. Ya ada akak. Ya duduk jadi duduk masyhur, ya ada akak. Dia jadi tinggi. Kalau Aisyah, hadis. Apanya cerita? Cerita apa? Dia tak tahu. Cerita orang pakak duduk dia
zina seorang tu, akbar dah. Maka mukhabar perempuan. Akan Aisyah kata, orang tulis zina. Aisyah tu lah. Kata, berzina seorang. Kejut dia. Gitu. Ketuanya munafik lah. Yang duduk. Kata Aisyah zina seorang tu. Gitu. Kita tu ke? Allah. Kejut dia. Kau lah kata, ya Aisyah. Pasti mahu mau kedengar kat cerita tu. Bakar suruh dengar tak? Maka ada dengar. Istighfar. Bakar dengar. Nampak senyap. Tak kata apa. Rasulullah biasa dengar. Duduk aku zina. Biasa dengar tak? Bakar dengar tak? Bawa je aku. Kalau kata, naam ada dengar. Tapi Bakar dan Rasulullah bakatnya. Diam, tidak beritahu sama. Aisyah kata orang duk tuduh yo dengan zina. Wah, khalat maksud alih selalu dah. Abu Bakar dengar duk cakap. Nabi pun dengar duk cakap. Fakhat maka rubahlah Aisyah. Maksian alaiha telak bangsannya. Rubah lalu dah. Pitam. Rubah pitam. Maksian pitam rubah dah khabar apa. Lah, siaplah. Tuduh zina tunggu. Dia bersih. Dia budak juru. Dengan seorang tu, patah cakap dia. Seorang pergi naik untuk dia, baru ni kan. Sepatah cakap. Bunyi dengar. Dia kata, innalillahi nampak tubuh Aisyah. Kau dah tu dia dengar. Innalillahi inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba tuduh dia zina. Oh, sakit hati. Rebah lah. Bangsan selok lah. Bangsan, faham tak? Saifuddin, rebah. Rebah selok bangsan. Tak khabar apa. Tak sedar apa lah. Dia sakit hati dia. Tak suka-suka kata orang nak tuduh zina. Fama afaqat ila hukumman binaqidin. Tidak aku siaman daripada pitam tu melekannya padahan. Di atas Aisyah ada demam dah. Siaman daripada bangsan pun ada demam. Asyik demam. Bersepakai lah ya dengar irtiad dengar gemetar tubuh dia. Getar kakak. Dah gemetar tubuh dia. Faham dah getar tubuh. Demam saya getar tubuh dia. Kita suka. Pada Nabi SAW. Nabi berdatang masuk bilik Aisyah. Fakar Nabi. Ma liharihi. Apalah sabit bab ini Aisyah ni. Apa sabit bab ini Aisyah ni? Masa rumah ada lagi. Umuruman. Pun kata aku umuruman kata. Mak kata. Hamma akhadaha min ajri hadisin. Uhud disabihi. Rasulullah pun sebulan tak masuk dekat ke Aisyah. Bila masuk Aisyah tu, maharihi. Apalah sabit ini? Aisyah lah mana? Kata aku, mau jawab. Humma. Dia demam macam. Aku tak dah mengenai ia demam akan Aisyah. Min aja dari kerana hadis cerita. Cerita orang duk khabar. Kata Aisyah tuduh Aisyah zina seorang. Tuhud disabihi yang dicerita dah. Dengan dia hebi hadis. Dari kerana cerita. Cerita dah khabaran. Ada khabar. Bakat khabar kata Aisyah zina dengan seorang. Tuhud disabihi Pen Madi bin Majhul. Yang dicerita dengan hadis dengan khabaran tu. Sebab tu bila dia tahu demam dah. Tiba-tiba bawa Nabi bermok kata lah tu lalu Aisyah pokok adat duduk lalu Aisyah daripada
Nah, daripada duduk, daripada tidur demam tu kan, bangun lalu, bangun duduk Aisyah. Lalu pakarlah. Lalu Nabi Aisyah pun jawab lah. Aisyah kata, wallahi lain halal tu la tu sadikun dukunani. Demi Allah jika aku sumpah, wallahi aku nak bersih. Tak berzina dengan seorang kali pun. Kamu tak percaya kan aku lah. Kita sama Nabi. Betul kamu tak percaya lah aku sumpah wallahi aku tidak berzina kali. Kamu tak percaya. Baik ini tazattu la ta'ziru nani. Dan jika aku meminta maaf pun, kalau aku minta maaf pada Nabi, minta maaf daripada aku zina masalah. La ta'ziru, kamu tidak maaf akan aku. Itu kamu minta maaf. Panah cakap Aisyah ni pidik. Wa masali wa masalukum kama yu'ku wa banihi. Panah tu. Upama aku Aisyah dan upama bagi kamu ya Rasulullah seperti upamaan Yakub dan anak-anak Yakub, iaitulah sabar lah. Sebelum jamuin sabarlah di atas, duduk orang kena sabar. Sabar seperti Yakub dan anak-anak Yakub lah kena sabar. Orang anak-anak bawa Yusuf, dia bahang kepada pak dia nak bawa Yusuf, nak bawa main. Apa dia bawa Yusuf, dia tahu lagu. Nabi Yusuf pun sabar, Nabi Yakub pun sabar. Sabar yang akhir dapat khabar kesukaan juga. Kan Yusuf jadi raja dah. Sabar dah. Lah mana? Bukan kita sengaja. Wallahu ta'ala ma tasifun. Allah lah diminta tolong di atas barang yang kamu mensifat tu. Allah kan minta tolong sama Tuhan. Di atas barang yang kamu nak sebut. Nak sebut apa-apa minta tolong sama Tuhan. Fang sahabat, maka keluar Rasulullah daripada bilik Aisyah. Fang Allah ma'anzalah. Turun Allah Ta'ala akan ayat surah Nur. Yang Allah turun. Ayat ni membersih akan Aisyah dari zina. Turun surah Nur. Innal ladzina ja'u bi'usbatum minkum. 10 ayat. Tunggu mereka yang mendatang dengan duduk zina Aisyah dan Safwan tu. Ialah satu jemaah kamu. Buat sabar. Ketuanya, iaitulah munafik Abdullah bin Salul. 10 ayat semua. Lalu Nabi kata kepada Aisyah. Ya Aisyah kata. Amallah faqad barra'aka. Allah telah membersihkan kau daripada zina dah. Dua ayat dah. Maka katalah oleh Mak Aisyah. Qumi ilaih. Bangunlah. Ikram sama Nabi. Bangun. Nah. Bangunlah. Syukur ni'mat kepada Nabi kita. Maka Allah kata Aisyah. Wallahi la akum ilaih. Aku tak bangun kepada Aisyah. Kepada Rasulullah dah. Inilah ahmadu ilallah. Aku tidak puji, malah aku puji Allah Ta'ala tu. Yang melepas akan aku daripada terus zina tu. Buka sikit. Tak apa dah. Sikit. Itu mana kata, bihamdillah la bihamdi ahadin. Maka katalah ia. Maka makhabar ia Allah, makhabar Nabi akan Aisyah. Kata Allah Ta'ala turun ayat. Membersih akan Aisyah daripada zina dah. Maka katalah ia Aisyah bihamdillah. Maknanya aku tak puji, mak puji Tuhan. Tak, tidak dengan puji seorang-seorang tak. Maknanya Allah sendiri kata, Aisyah ni lepas daripada
tuduh zina dah. Tapi Syiah Imamiyah di hari ni, tu kata Aisyah tu zina lagi dengan Safwan. Sabit Syiah, kalau soleh, lah oleh Syiah Imamiyah, kata Aisyah, dia berzina lagi, padahal Allah Ta'ala turun ayat surah Nur, melepas akan dia zina dah, dia tahu duduk zina lagi. Aisyah Allah Ta'ala membersih daripada zina. Allah sendiri ayat membersih, kata membersih Aisyah zina. Lepas tu Syiah Imamiyah duk kata lagi Aisyah berzina. Maka murtadlah Syiah Imamiyah. Sabit tu bila puak ya, kalau sarah kata Aisyah ada zina lagi, maka murtad ya, wa azabillah. Sabit dah puak Syiah bila hendak menikah puak itu kena mengucap semula. Suruh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, barulah menikah dengan puak itu. Dia mengucap dulu. Lalulah jumpa dengan puak Syiah. Kerana memang ihtimal dia murtad dah. Sebab tengok pelak-pelak dia tu. Ruina. Qal akhbarani Urwah. Sa'ala Urwah tu menanya akan Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah dengan Aisyah nu dikatakan mak menakang dia. Kalau Aisyah ni dikatakan kakak bagi mak dia Asma. Mak Urwah Asma namanya. Urwah bin dia ada bahasa hati kalau berbuat. Mana? Dia puji Tuhan lah kan Allah Ta'ala turun. Tak ada bahasa lah. Tak ada bahasa lah. Karena bukan Nabi, dia membersih dia tu. Bulan termasuk sama bilik Aisyah. Rasulullah dia pun. Ayat Quran pun jadi tamat nak turun. Nak puji pun bukanlah ya membersihkan. Tapi dua ayat tu kalau supah ya kamu tak percaya akan aku lah. Aisyah kalau supah wallahi dah pun kamu tak percaya lagi tu. Pelik lah. Pandai kecek. Kalau lah misi kata aku minta maaf pun kamu tak maaf. Tengok dia kecek. Jadi pelik betulan bermolek lah. Aisyah dah utah. Tok Wan pun ada tutun utah tu. Bermolek. Kebetulan bermolek. Takdir Allah Ta'ala tu ayat. Jadi bermolek dengan benar wakil Allah Ta'ala tu ayat surah An-Nur ni. Ditakdir Tuhan lah. Ruina annahu sa'ala. Urwah tanya Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aiti. Urwah tanya Aisyah. Akbiri ni khabar olehmu, hei Aisyah, mak dara akan daku. Khabar daku lah. Akbiri ni khabar daku. Qaulallah khabar. Itulah firman Allah Ta'ala. Khabar akan tafsir ayat ni. Hatta idza stai asarrudu azannu annahum kuzibu. Tengok bila putus asa lah oleh Rasul daripada beriman oleh kaum dia. Wa annahum qad kuzibu.
Dan yakinlah oleh Rasul bahawasanya markah itu dibakar bahawa kemar itu. Au kuzibu. Atas jalan syok, atas jalan kirah. Bila Pak Rasul putus asa daripada hukum dia beriman. Pak Rasul yakin kata bahawasanya dibakar bahawa kemar itu. Pak Rasul suka kata Pak umat dia bakar bahawa dia. Atau kuzibu atas kirah atau dibahang akan Pak Rasul. Jadi Urwah faham zahir kalam. Sabit tu kalau kita faham zahir kalam salah. Siapa dia pegang zahir Quran, zahir hadis salah. Urwah lah salah lagi. Faham zahir Quran. Sabit tu bahawa Habib salah. Kerana dia sukanya faham zahir Quran, hadis zahir hadis. Dengan Urwah dia faham zahir kalam. Dia faham kata di nisbahkan zan. Nisbah kata tu suka kata orang tak pakai faham tak layak nisbah Rasul. Suka ke mana dia suka ke orang kata orang dia pakai bahawa dia. Mana tak patut tu. Rasulullah tu. Nak suka jahat ke orang kata orang tu pakai bahawa dia. Lalu Aisyah jawab tu. Arwah. Anak menakir. Laisat kama za'am ta. Tidaklah hukum sebenar. Sebagaimana aku suka, aku duk faham. Bukanlah aku dah faham kata wasanya. Sungkorlah oleh Pak Rasul. Kata orang nak pakai bahawa yang suka jahat ke orang. Tak layak lah. Nisbah Rasul tak layak. Suka jahat ke orang. Kata orang nak pakai bahawa dia. Tak layak Pak Rasul. Hak tu. Pahaman macam tu tak kena tu. Bukan makna ayat ni. Ialah barang isyarat asyah ke barang. Katanya. Kalau itu, bal kadzahum qaumuhum fi wa'din azabi. Bukan pakai bahawa akan hukum dia. Hukum dia kata Rasul bahawa. Pada jani tu azab. Pada Rasul jani tu azab. Tiba-tiba hukum kata bahawa menurut jani kata tu azab tu. Kalau tu azab kalau dia mau bahawa kata. Bal kadzabahum qaumuhum. Bahkan pakai bahawa Rasul oleh kaum mereka itu pada jani azab. Rasul tu jani kata tu azab di atas hukum dia. Tiba-tiba tidak tu azab tu. Kaum kata mung dibahau kata. Jani tu azab tak ada turun tak. Aku tu wallahi lakasta'an qaumuhum kadzabuhum wa ma huwa bizan. Akun tu, aku kata akun Urwah. Kalau itu wallahi telah yakinlah oleh Pak Rasul. Anna qaumuhum kadzabuhum. Bahawa kaum kafir, mereka itu kaum Rasul, kaum kafir itu. Pakai bahang mereka itu akan Rasul pada janji azab. Wama hubazan bukanlah. Wama huwa. Tidaklah. Dengan zon kali. Wama huwa tidak ada takzib. Bukanlah pakai bahang mereka itu. Dengan jalan zon daripada Rasul tak kali. Rasul yakin kata hukum dia tu pakai bahang dia. Tiba-tiba tolak di atasnya oleh Aisyah, kata Aisyah. Ya Urayyah. Ya Urayyah tu. Hei Urwah. Urayyah ni tazkir Urwah.
urwah tu tasghirnya bunyi ya ulai jatu. Laqad taskunu bizalika. Isyarat zon di sini memang yakin. Kama fi qouli ta'ala wa zannu alla man ya'mila illa ilaih. Nah yakin mereka itu. Wa kafir hari kiamat kata bahawa tidak ada tepat tupang dari Allah melainkan kepada Allah lah. Mana zon sini mana yakin. Kuntu wala'alha au kuzibu, kata aku, urwah. Maka barangkalinya, kiraat tu. Au kuzibu, ada kiraat lah. Tapi akan zat. Barangkalinya, kiraat dibaca, au kuzibu, baca si mujarab. Ada semua kiraat baca itu. Mana kata, Pak Rasul suka kata mereka itu dibahau agama mereka itu. Dibahau. Dibangsa kepada mereka itu bahau. Pada barang yang mereka itu cerita dengan dia akan hukum dia. Pajabat Aisyah nak kata Aisyah. Kalau kata Aisyah jawab pula. Maaf Allah itu. Suci Allah Ta'ala lah. Berlindung dari Allah Ta'ala lah. Berlindung Tuhan. Daripada Rasul nak seko di meja itu. Dalam turun Rasul tazunnu zalika bi rabbiha. Tidaklah buat Rasul dulu tu seko akan di meja itu dengan Tuhannya. Tidak alasun disuka akan demikian itu. Demikian gizbahum. Dengan Tuhannya. Tidak alasun disuka alasun akan demikian. Dibahang akan mereka itu. Ada. Kuzibu dibahang. Dibahang. Dibahang akan buat hukum dia. Maknanya Allah Ta'ala kata hukum dibahang. Din Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata hukum dibahang. Dia tak suka lah. Kata Allah Ta'ala nak bahang. Dia tak suka. Zalikal. Gizbah tu bila dengan Tuhannya. Dia tidak suka. Rasul tu. Nak suka. Tak ada suka kata Allah. Tuhan bagi Rasul tu Allah. Nak bahau akan buat hukum dia. Nak suka Allah lah. Membahau akan hukum dia. Tak. Paman ayat. Hatta idza istaya rusul wa zanu anu qad kuzibu au kuzibu. Kalau kata Aisyah. Hum atba'u rusul allazi amanu bi rabbihim. Hum mereka itu umat. Nah. Ikutan bagi rasul-rasul dulu yang beriman dengan Tuhan mereka itu. Atba'an ikutan makmum dan umat-umat bagi rasul-rasul dulu yang beriman mereka itu dengan Tuhan mereka itu. Wasaddaquhum wa ta'alimun bala. Dan percaya mereka itu atba' ikutan umat-umat Rasul dulu. Dia percaya akan Rasul. Beriman dengan Tuhan. Wa ta'alimun bala. Dan lamalah di atas ikutan oleh bala. Bila Allah Ta'ala kasih di atas hambanya Tuhan malun. Iza haballa abdahu ibtalahu. Siapa dia Allah Ta'ala kasih Tuhan nak bala di atas orang tu. Kerana dalam bala tu nikmat. Dalam bala lah rahmat.
Allah Ta'ala nak beri nikmat kat dia lah tu. Allah Ta'ala bala tu. Hakikatnya bukan bala. Zahir saja bala. Tapi hakikat nikmat. Iaitulah satu, Allah Ta'ala nak menambah kebajikan. Yang kedua, Allah Ta'ala menghapus kejahatan. Yang tiga, Allah Ta'ala nak akak darajatnya syarga tu. Sebab tu bala. Orang kena bala banyak dunia. Jadi kuat. Kesedapannya di akhirat. Kau kuat bala, kau kuat sedap dari syarga. Habis lu bala dunia ni, zahir saja bala. Susah, tapi hakikatnya nikmat Allah Ta'ala. Ahli sufi bila kena bala, dia sunuk. Sunuk. Sunuk apa? Sama bala ialah nikmat dia, tak sunuk ke mana? Kena bala nikmat sunuk. Buat kita, tak sunuk ke mana, tak kena bala kak. Muka kering. Kita tak sampai ilmu tasawuf, tak sampai ulama tasawuf dah. Orang tasawuf sungguhnya nak bala sunuk. Kenapa? Kerana dia tahu tu nikmat dia. Tak nak beri nikmat. Dia tahu kata dia dosa banyak, Tuhan nak hapus dosa dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sunuk dia. Tapi bila dia kena nikmat banyak dapat nikmat, tu dia duk ceritanya. Bila dapat nikmat banyak, beringatlah. Nak bala pula tu. Wastaqra'anhumun nasru. Dan lama daripada iman oleh pertolongan dari Allah Ta'ala. Dapat menang di atas orang kafir. Daripada pertolongan. Lamanya pertolongan Allah Ta'ala. Jadi bala semua. Lama duk bala di atas orang beriman. Bala-bala nikmat tu. Hakikatnya. Kalau orang faham sungguh. Itu nikmat. Ada ayat asad mimman kadzabahum min qaumihim. Jangan jadi putus asa lah ia. Kita ikosan. Putus asa lah ia Rasul. Putus asa. Putus asa daripada kaum dia beriman dengan dia. Miman putus mereka. Kalau sabahum jangan pakai bahang man akan Rasul. Sabah man min kau kaum dia. Kuat dia. Kuat dia yang pakai bahang dia. Dia putus asa daripada beriman dengan dia dah. Zanu an adba'hum kadzabuhum. Dia yakin dah lah. Yakin mereka atba. Azannu wa bi dhanni fihim. Fa murad bi min dhanni fiha. Hum atba urusul.
Dan sekolah oleh mereka itu bahawasanya ikutan mereka itu bakil bahang mereka itu. Suka buat Rasul. Kata ikutan mereka itu tu, sekolah tu. Suka kata ikutan mereka itu. Orang beriman dah. Kerana lama bala kan. Buat bakil bahang tu putus asa dah. Dapat beriman. Tapi atbak ikutan dah tu. Apa iman dah tu. Tiba-tiba bala lama dah mereka itu tu. Lama pertolongan Allah Ta'ala tu. Isu kata ikut tanya tu pakai bahang mereka itu. Lalu tu ja'uhum nasrullah. Datang akan pakai itu. Akan azba'uh akan buat Rasul. Tak boleh pertolongan Allah Ta'ala. Datang tolonglah masa tu. Tolong lepas bala masalah. Kau Abu Abdullah Bukhari. Bukhari sendiri. Istai asu makna apa? Tai istai ni ala wazn istab alu. Sebenarnya istab alu bukan ista'alu. Istab alu. Nuskah ni istab alu. Nuskah ifta'alu. Ilah nuskah. Nuskah mana? Ifta'alu tak kena. Nuskah tak? Istab alu baru kena. Istai asu, istab alu. Awal istab alu bukan atas. Awalan ifta'alu. Itu salah nuskah tu. Istab alu lah. Min jais tu. Daripada madi mujaradnya. Jais tu mana putus asa. Min jais tu, min tu. Mana min tu, min tu Yusuf. Nastaizu minhu khalasun najiyah. Mana telah putus asa daripada Yusuf. Minhu rajak min Yusuf. Minhu Al-Quran minhu. Ayat tafa lama stayasu minhu telah putus asa daripada Yusuf. Khalasun minha najiyah. Putus asa daripada tahu khabaran dia. Putus asa daripada tahu khabaran dia kak. Wala tayasu min rahillah. Dan janganlah putus asa kamu daripada rahmat Allah Ta'ala. Rahillah man rahmat Allah Ta'ala. Dan putus asa pada hujan masalah. Rahmat nikmat Tuhan yang putus asa. Tak lama lah Allah Ta'ala tu hujan. Masalah. Ini panas ni. Tak lama tu hujan. Tak lama dah. Harap sama Tuhan. Ada putus asa. Makna qaulihi ar-raja. Makna kena harap dari Tuhan. Rahmat. Harap Tuhan, rahmat Tuhan. Harapnya nikmat Tuhan. Nah. Bila panas kuat, tak lama lah. Rahmat Tuhan datang lah. Dah harap sama rahmat Allah Ta'ala. Orang yang putus asa rahmat Allah Ta'ala dosa tu. Kerana orang kita masa sihat badan kan rajak nak kau. Ada harap dan rajak ni segi sekali. Dah hidup ke hidup kita. Harap dapat labur kita menego. Takut juga takut rugi. Menego kan takut juga takut rugi. Harap pahala. Kita ada di kedua-dua tu.
Kita buat amalan kita kerja supaya kita kerja dunia sebab tu kak. Kita menego tu ada dua tu. Takut tik dah harap tik. Takut apa? Takutnya tak klaim modal. Takutnya rugi. Menang badan habis. Takut tik. Ha. Nah, kena jagalah. Situ bila takut dah. Dan jaga. Yang kedua ada harap apa? Harap kita dapat laba. Itu dia. Bila ada harap tak ada apa, insyaAllah. Tak rugilah nego air dia. Peniaga air dia. Sama lah kita semayang, kita puasa. Semayang kita tu. Takut Allah Ta'ala tu. Takut apa? Takut tak sepenuh ibadat kita semayang. Takut tak sepenuh. Takutnya ada cedera semayang kita, ada takut dek. Ni tak mikir nak takut daripada semayang kita nak cedera. Lepas tu dalam semayang kita ibadat kan ada harap dek. Harap Allah Ta'ala. Bila ada keluar kita hanya benda yang tidak sengaja. Masalah. Ada harap kata Tuhan maaf dek. Ni takut semata. Uswah pula. Ni takut semata-mata alih. Boleh-bolak takut. Ada harap dek. Maka tak terima uswah lah. Harap kata Tuhan maaf dek. Apa? Benda yang bukan di bawah kuasa kita ni. Kita harap kata Tuhan maaf dek. Ruina. Ada muka lo. Anu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sama an Karim ibn Karim. Siapa dia? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq ibn alaihi wasallam. Baqallahu taala amya ayatnya tala tamanin. Ayo idna darabbahu inni massan yadul wa anta arhamur rahimin. Dan sebutkan Nabi Yusuf, sebut akan cerita Yusuf. Ketika menyeru ia berdoa sama Tuhan. Mengadu hal sama Tuhan. Ini masan yadud. Aku ni mengenai akan aku oleh bala. Dia mengadu sama Tuhan. Kata aku ni mengenai akan oleh bala. Wa anta arhamur rahimin. Engkau itulah. Ia amat kesebelah daripada orang yang kesebelah. Engkau tu dapat melepaskan bala boleh. Kan engkau kesebelah. Urkut mana idrib bukul olehmu. Yar kalian kudu mana ya'du larilah mereka itu. Idnadan ketika berdoa sama Tuhan. Buat Allah Ta'ala menghilang akan bala daripada diri dia. Kata, ia berdoa sama Tuhan supaya Allah Ta'ala menghilangkan bala diri dia. Antara arhamur rahimin nak sini minta rahmat dari Tuhan. Supaya Allah Ta'ala menghilangkan bala daripada diri dia. Ingat bala antara arhamur rahimin. Berdoa dalam kitab, dalam doa burung. Dalam kitab Al-Arad. Taklah kita sini minta Allah Ta'ala turun rahmat atas kita. Minta Allah Ta'ala lepas bala. Turun rahmat lepas bala. Kerana kita puji di atas Allah. Kata Allah tu yang lebih kesebelah. Allah tu lemah lembut. Pada permintaan. Dia sebut Tuhan dengan kesudahan rahmat. Kita serah dengan benar tutupan. Kita serah kata benar hina.
Tapi hal ni panggil kinayah dari dia sini kata, dia minta wi Allah Ta'ala rahmat tahyo. Dia minta wi Allah Ta'ala wi nikmat tahyo. Boleh lepas bala. Tapi itulah bacalah siapa dia kena bala. Dia baca supaya doa Nabi Yusuf ni. Baca apa-apa semayang. Siapa dia kena bala baca. Ni doa Nabi Yusuf. Doa Nabi Ayub. Inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah. Bila siapa kena bala, bukan kita susah hati. Baca dia lepas semayang. Kita tidak adanya tempat yang menuju kita tidak ada mereka Allah Ta'ala. Baca ini masaniya dulu. Aku ni mengenai akan aku oleh bala. Anta arhamur rahimin. Allahnya doa dari Tuhan. Allah Ta'ala Tuhan tu jamlah kita. Hilang bala. Wina. Macam hari-hari dah. Wa Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam baikon bina ya'yu yaqtu uliana khara alaihi rijlu jami zahabin. Di antara Nabi Ayub tu. Tengah mani ia han telanjang. Dia mani telanjang. Tiba-tiba jawab bainanya khara alaihi rijlu jaradin min zahabin. Jatuhlah di atas ia tu kaki belalang daripada emas. Faham tak? Saifuddin belalang. Belalang boleh makan tak? Halal makan. Halal makan. Halal tak? Tak bisa makan. Belalang. Boleh makan tak akan sembelih dah belalang. Apa ikan dah. Sama kawan jarah tu. Dia halal bagi kami ni. Hilat danan asam wan jarad. Allah tak akan sembelih dah. Ikan tak sembelih dah. Belalang tak kena sembelih dah. Allah makan. Kalau jatuh di atasnya boleh mana jamaah. Boleh cuma kaki bukan kaki dah. Dia juga mana jamaah jaradin. Ialah sekawan daripada belalang. Jatuh banyak ekor. Bukan kaki saja. Bukan dia julur ke kaki. Jamaah. Ialah sekawan daripada sepuak daripada belalang. Manjarat tu isen jamuk. Isen jamuk. Mufrad ia tu jaradah. Buat dengar. Tamrin tamarah. Jaradah. Tapi tu jangan letak nama anak kita Jaradah. Apa macam mana belalang. Lah. Dilik makna ya tak bagus mana. Kena letak nama anak kita hanya anak nama-nama bagus. Lebih Malaysia lagi letak namanya panjang. Muhammad. Apalah Muhammad apa? Muhammad Hasan Husaini. 3 nama. Buat panggil Remak. Tapi letaknya 3 nama. Tapi letak tak apa Muhammad molek dah. Muhammad. Muhammad apa? Muhammad Saifuddin. Muhammad Saifuddin. Saifullah apa? Saifullah. Saifuddin. Saifullah. Apa makna Saifullah? Benda Allah. Aduh. Saifullah, Saifuddin. Tapi itu bila letak nama anak kita kena tahu makna ya tu. Makna yang bagus, alhamdulillah. Ini nama Jaradah. Anak Tino nama Jaradah. Apa Jaradah? Mana belalang? Nama kalbah. Molek dia kalbah. Mana kalbah? Hanya Tino.
Yang betina dah hening dia tu. Maknanya belalang daripada mah pula dah. Bukan belalang daripada biasa dah. Belalang lemah tu. Kalau jatuh di atasnya, banyak ekor belalang daripada mah. Jatuh atas dia. Ja'ala yahti fi sabih. Ja'ala fi syunu. Syunu mana masuk. Maka masuk ya. Ja'ala fi ni amal. Supaya dengar. Jawab. Siapa ingat afiah barang akit tangan. Akit tangan. Siapa ingat afiah. Habis. Akit tangan. Siapa ingat afiahnya. 800 baik. Akit tangan. Siapa ingat afiah 500 baik. Akit tangan. Siapa ingat afiahnya 400 baik. Akit tangan. Siapa ingat afiahnya 200 baik. 200 baik. Siapa akit tangan. Siapa ingat afiah 100 baik. Siapa ingat 50. Tak ada. Tak ada bomeng. Ada. Kita wadah. Jadi lepas daripada Allah Ta'ala. Dah, menghilang. Bala daripada Ayub tu Allah Ta'ala. Turunnya hujan iaitulah belalang mah. Ini nikmat daripada kena bala. Habis tu bila kena bala, ada nikmat pula dah. Masa kena bala, kena senuk lah. Kerana lepas bala ada nikmat. Bila dapat nikmat, kena muka kering lah. Tak lama bala pula. Kena muka kering bila-bila dah. Tak lama lah. Nikmat kuat lah, tak lama bala pula dah. Ya Allah ni, tahu, beramal, iaitulah, yang suruh beramal supaya amalan bagi, belakang. Belakang tu. Janganlah beramal supaya dengar. Faham apa? Faham syuruk ni amal iaitulah. Amalan faham syuruk. Tak mengaji lagi. Tak mimoh. Faham syuruk. Faham muqarabah. Kada. Ja'ala. Faham syuruk ni beramal supaya dengar. Supaya dengar apa? Supaya apa? Supaya kana lah. Rafa'u isim. Nasab khabar. Tapi khabarnya iaitulah lazim mudhari'. Iaitulah yahti mudhari'. Tapi tadi isim dia. Yasin jumlah khabar dia. Khabar dia mesti fi'il mudhari' khabar dia. Masuk apa? Masuk yahti. Masuklah ja'al bukan menjadi. Jika fi'il syuruk mana masuk? Ja'ala mana syara'an. Ja'ala mana syara'an. Masuk merahuk lah ia. Pada pakaiannya. Masuk merahuk. Putih. Merahuk faham tak? Merahuk. Putih. 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 Bubuh lepak. Bubuh lekang je. Putih bubuh lekang je. Merahuk. Faham tak rahuk? Saifullah. Faham tak rahuk? Rahuk. Abang apa? Rahuk. Kau. Kau rahuk. Kau. Gitu. Lebih kurang kau dengan rahuk. Rahuk kau. Ikut-ikut.
Rahut. Kau. Ananya rahut ni. Kau ni ya'khudhu bijarihi jami'an. Amin dengan dua tangan sekali ni. Ni. Rahut. Kau. Ambil dua tangan sekali dah. Kain. Kerana banyak ekor ni. Dia buka lah. Kain dia. Karena ada Rabbuhu ya Ayub. Maka menyeru oleh Tuhannya dengan wasilah Jibril. Ya Ayub, alam akun aghnaitu ka amatara. Tidakkah aku mengkaya akan dia kau daripada barat aku nampak? Aku tidak mengkaya akan dia kau lagi ke daripada barat aku nampak tu? Tidak aku mengkaya akan dia kau. Ada mengkayakan lagi ke? Nada ni iman dengan wasitah Jibril, iman tidak wasitah, ada iman dan ilham. Tidakkah aku mengkaya akan dikau daripada barat aku nampak daripada belalang amah tu? Aku ni tidak aku mengkaya akan dikau daripada belalang mah kali. Mah ni barat aku nampak ni belalang mah. Jatuh langit tu. Jadi hujan. Belalang mah. Kau kata, bala wa Rabbi. Bukan ya Rabbi. Ni bala agnai tani dah. Bukan aku mengkayakan aku dah. Aku kaya dah. Daripada belalang mah tu. Kaya dengan hak lain. Aku kaya dah. Lakin lagi nali min an baratika. Tapi aku ambil lagi. Tapi tidak kaya aku. Tidak mana tak lepas. Aku tidak kaya. Aku tidak kelepasan daripada berkat kau. Berkatlah belalang mah turun langit ni. Berkat kau aku tidaklah kaya. Aku berhajat lagi. Tapi dia ambil. Berkat kau iaitulah. Turunnya belalang mah itulah. Dia ambil tu, ambil berkat. Belalang mah berkat Allah Taala panggil. Hadis ni kata harus kita loba di atas banyak daripada menahala. Bin hadis jauh lahir si alai tisan min halan fi hakiman wasika min nafsi bil kusuk bi syukri alaih. Harus kita loba di atas banyak daripada menahala nisbah mereka yang percayai daripada dirinya nak syukur di atas nikmat Tuhan. Kalau dapat banyak. Nah. Bila dapat banyak, kita syukur nikmat Tuhan. Kita sedekah banyak. Sedekah kita sedekah ke orang pula. Kemarin sedekah enak kemarin. 500 dah. Sedekah wis jadah apa? Sedekah 500. Bapa sebut kata, jadah ni molek dia beli mana weh? Bapa tak ada ayat sama tuan kali. Bapa tanya budak, ya. Lepas tu boleh jadi dengar dia deh. Lepas tu dia kata, ambil duit. Bapa nak beli jadah molek. Ya, 500 ya. Bapa beli jadah molek, jadah pun. Ya itulah. Jadah molek.
Jatuh sekepingnya. Kelar tu. 258 ya. Ha. Tapi bapa orang bui pun bapa nak bui kat orang lain pula. Bima qaulillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Wadkur fi kitab Musa. Allahumma fa'na ya ma'alam tanah wa alimna ma ya fanazim. Allahumma